Yang ini adalah merupakan kali pertama program sebegini yang kita bawa anak-anak muda ini dan belia ke masjid. Maknanya dalam mereka ni bermain, kita palingkan lara mereka tadi itu kepada perkara-perkara yang baik. Kita halang Zam? Tak, kita tak halang. Datuk, okey, kita tak halang mereka. Kita buat benda ni, kita buat berhampiran dengan masjid. Bila masuk waktu Datuk Mano, kita bawa anak-anak ini pergi sembahyang. Mereka-mereka yang bila berhadapan dengan golongan belia ini mengambil pendekatan untuk menghukum mereka. Dan dia orang tak termasuk dalam golongan-golongan yang ahsanu amalah. Sebab dia tak tahan. Bila dia tengok ujian anak-anak macam ni, dia berpaling, dia menghukum mereka, anak-anak ini. Tetapi orang-orang yang berjaya, ahsanu amala, ialah mereka-mereka yang lihat ada isu, santuni mereka dan bawa mereka dengan kaedah-kaedah yang kita boleh cari jalan yang terbaik. Kita adunkan kaedah-kaedah tersebut. Yang inilah yang kita sebut sebagai hikmah. Pejabat Menteri Jabatan Perdana Menteri Awal Agama, saya secara peribadi, kita akan dukung usaha-usaha yang pelbagai ini. Dan saya percaya Datuk Jogani, Datuk Makno ada di sini, pun akan bersama-sama. Sebab kita yakin ini cara yang terbaik untuk kita bawa anak-anak golongan belia ini, kita pandu mereka. Sebab mereka ni Datuk Makno, dia orang ni adalah pemimpin-pemimpin kita masa hadapan.